So hari ni aku baru sedar ada satu scratch yang panjang gila. Daripada sini pergi ke sini, ke charging port, sampai ke tepi ini, naik ke sini, naik ke sini. Lepas tu dia sambung balik kat sini, masuk tepi pintu, naik atas ni, dia zigzag kat sini. Sini dah tak ada, hilang. Tiba-tiba sambung balik kat sini, masuk kat sini. Oh, atas ni ada. Dia pergi ke sini. Tengok belakang. Siapa yang buat ni? Okay, kat sebelah sini nampak ni ada sap. Ada banyak. Sini ada banyak. Sini pun ada. Ni ada sap. Naik ke sini. Ini ada. Ni naik ke sini. Ni sap. Banyak. Ni pergi ke sini. Oh, ni atas ni. Hai, siapa punya kerja lah.